Seterusnya anda boleh jadi content creator. So untuk jadi content creator ni jangan buat content di TikTok. So kalau nak buat content di TikTok tu lebih kepada nak buat duit menggunakan affiliate. Tapi kalau anda nak jadi content creator, buat content di dua tempat ni. Yang pertama YouTube, yang kedua Facebook. Sebab apa? Dua-dua ni boleh monetize. So anda kena belajarlah macam mana cara untuk monetize. Antaranya cara yang kalau di YouTube ni syarat paling minima adalah anda kena ada 1000 orang follower ataupun subscriber, and then anda kena dapatkan 4000 jam masa tontonan. Maknanya video anda tu ditonton selama 4000 jam dalam tempoh 12 bulan. Okay, so benda ni mungkin ambil masa sikit, tapi kalau anda pandai buat konten, so insyaAllah anda boleh dapat. Dan selepas itu bila anda buat konten, selepas anda dah boleh monetize, so konten-konten anda akan dibayar. Sebagai contoh, anda tengok video saya sekarang ni, so saya dapat income daripada YouTube. Manakala Facebook pula, anda juga boleh jana pendapatan apabila anda dapat yang dipanggil content monetization. So content monetization di Facebook ini ada syarat dia juga, minima anda kena ada lebih kurang 1000 orang follower juga, dan seterusnya anda akan dipanggil ataupun dijemput oleh Facebook jika anda layak. So apakah kelayakan untuk dapatkan content monetization di Facebook? Tidak dinyatakan. Facebook kata hanya atas invitation sahaja. Cuma berdasarkan pengalaman saya, untuk dapatkan CM ataupun content monetization dalam Facebook ni, anda kena ada view sekitar 500 hingga 1 juta view sebulan, dan anda kena konsisten selama 3 bulan. Menjadi content creator ni anda kena rajin dah. Cuma tak adalah nak kata kena buat kerja hari-hari kan. Sekurang-kurangnya seminggu sekali anda kena aktif, terutamanya di YouTube. Kalau di Facebook ni ialah tulis-tulis saja, so yang tu kena buat hari-hari. Tapi kalau YouTube seminggu sekali anda boleh buat satu video.